Siapa teringin nak pakai Vespa tapi bajet dia tak cukup? So, inilah dia Moda Mocha 110. Yang bahagian lampu dia pula, dia menggunakan design bentuk bulat tau. Dia pakai fully LED. So, untuk bahagian design dia pula, dia nampak retro, nampak klasik dan comel tau. Memang sesuai untuk golongan umum, lelaki dan perempuan pun boleh. So, untuk bahagian enjin dia pula, dia menggunakan 108cc, single overhead cam dan juga single silinder. Dan dia menghasilkan 8 horsepower dan juga 8.5 Nm of torque. Speed dia dalam anggaran 93 macam tu. Okeylah tu untuk korang pusing-pusing taman. Untuk bahagian meter dia pula, dia tak menggunakan jarum tau. Dia dah pakai meter digital. So nampaklah moden sikit. Untuk bahagian kompartmen dia pula, tak adalah besar sangat. Takkan korang nak letak beg tu, boleh je muat. Tapi kalau korang nak letak helmet tu, nanti-nanti je lah. Tangki dia pula 4.8 liter. Tak adalah besar sangat, boleh je. Motor ni pula dia datangkan dengan monorail. So korang tinggal beli box saja. Nak pasang boleh je. So kalau korang berminat dengan Moda Mocha 110 ni, korang boleh PM kita dekat tepi tau. Untuk colour pink pun kita dah masuk. Okay? So jangan lupa follow, like and share untuk video seterusnya.